1 kilo emas di tangan Fadni telah dimiliki oleh seorang pemilik bisnes 8 bulan yang lepas dengan harga RM418,333. 1 kilo yang sama pada hari ini berharga sekitar RM528,496. Dan katakan beliau ingin jual 1 kilo ni semula kepada Public Gold boleh membeli semula 1 kilo ni pada harga sekitar RM496,786 setelah tolak spread value 6%. RM496,786 tolak RM418,333. Harga beli sama dengan RM78,453 adalah keuntungan simpanan 1 kilo emas ni. RM78,453 bahagi dengan RM418,333 dan darab 100 sama dengan 18.75%. Bermakna 1 kilo ni memberikan keuntungan bersih 18.75% selepas tolakan spread. Dan pemilik bisnes ni tak perlu buat apa-apa pun untuk dapatkan keuntungan. Beliau hanya perlu pastikan emas ni disimpan di tempat yang selamat seperti dalam peti besi atau sewa safe deposit box. Simpanan selama 8 bulan masih belum cukup tempoh untuk beliau membayar zakat. Berbeza jika beliau membeli 1 gram pada bulan Januari dengan harga RM418. Jika beliau menjual 1 gram ini setelah bertolakan spread value 9%, beliau akan dapat sekitar RM490, keuntungan sekitar RM72. Di sini Tuan-Puan kita boleh nampak dari sudut pelaburan emas, Tuan-Puan perlukan jumlah gram emas yang lebih besar seperti gold bar 50 gram dan juga 1 kilogram. Tetapi jika bajet belian Tuan-Puan kurang daripada ni, Tuan-Puan adalah seorang penyimpan emas. Dan penyimpan emas ni yang berjaya adalah apabila mereka menyimpan secara konsisten. Public Gold sudah bertapak di Malaysia selama 18 tahun Tuan-Puan dan tiada seorang pun dari 2 juta penyimpan emas Public Gold yang tidak dapat emas mereka, dan inilah kredibiliti Public Gold. Bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold, sama ada gold bar yang besar macam ni atau menabung sikit-sikit dalam Economas Gap, boleh saja rujuk pin video dekat profile Fad, nanti Fad akan bantu Tuan-Puan dengan sebaiknya.